Saya berada di Kuantan ni. Jarang saya boleh dapat masuk dapur ni. Kita ada Kuantan. So, kita masak style Pahang. Iaitu singgang ikan air. Setengah tempat dia panggil tongkol air. Bahan-bahan dia ikan air, bawang putih, lengkuas, kunyit, lady finger, asam keping, dan cili api. Cili ni, kalau kita tengoknya ini, dia tanya, kenapa tak buang tangkai? Ini adalah tip untuk mengelakkan perut mudah meragam ataupun kurangkan pedas. Buang pun boleh, tak buang pun boleh. Okey, jom masak. Kita ketuk bawang putih. Ketuk sikit-sikit je. Bukan hancur Ketuk sikit-sikit. Okey, lengkuas dan kunyit. Ni perlu ketuk. Kita didihkan air dan kita masukkan bawang putih yang telah diketuk tadi. Kunyit. Lengkuas. Dan tunggu dia mendidih dulu. Bila air dah mendidih, kita pun masuk ikan air. Okey, kita pun masuk ikan air. Okey, keping. Kita masukkan bending. Masukkan bending. Kita kacau sikit-sikit sahaja. Sebab ikan takut dia hancur. Kacau sikit-sikit saja. Masukkan garam. Dan masukkan lada. Tak payah buang, tak apa. Buang pun tak apa yang tangkai ni. Okey. Masak singgang ikan air style Pahang. Selamat berbuka puasa.